Okay guys, hari ni kita ride iftar Iftar tu Kuantan. Sekarang ni pukul 11.30 tengah hari. Kita dekat Gemuruh Terengganu nak naik highway ni. Tapi okey lah. Orang cakap ride bulan puasa ni letih lah. Tak ada pun okey je. Bila niat kita tu baik kan, pergi nak iftar apa semua tu, okey je. InsyaAllah senang-senang. So kita ada dua tim macam biasa lah. Dari kampung dengan TKL. TKL tu tak boleh buat apa lah, kita jumpa dekat Kuantan je lah. So dari kampung ni sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada satu lagi on the way tu. Biasa lah, kita pegang prinsip lambat tinggal. So yang cepat gerak dulu lah, yang lambat mempoi lah. Okay. Ni kita tengah cruising dekat atas highway ni. Santai-santai je. Hari ni tak ada 299. Sebab yelah bulan-bulan puasa ni dan hari Jumaat pula tu. Kena jagalah keselamatan. Dan kita cruising je, layan je. Kita pun tak nak habis bazir tenaga. Lagipun lambat lagi nak berbuka ni. Cruising dalam 200 km sejam. Okey lah, semua boleh catch up. Tak ada yang tertinggal. Na. Okay, naik LPT ni dia kata macam kena setkan satu speed supaya semua boleh berada dalam barisan konvoi So bila kita tengok ni semua gerak sekali ni, kita rasa happy sikit. Bergerak dalam satu speed yang constant, santai, tak terlalu laju, tak terlalu slow. 200 km sejam, okey lah. Hehe. Tapi dia orang ni kalau speeding pecut 299 pun kejap je. Kita lepas nafsu yang terperap tu. Dan kita slow down balik, kita tunggu yang belakang. Oh, kita dah sampai dekat Kuantan Cuma adalah problem. Macam biasa, mesti ada problem. Ada seorang tu tayar dah botak. So kita tukar tayar dulu kejap sebelum check in homestay. Oh, boleh lah gini.
Pergi tukar lah kan. Kita pun bukan boleh bina air pun. Sambil tunggu check in ni kita tukar. Panggil je. Ada ni. Oh ni. Oh ni tu nak tukar ni. Aduh. Setiap kali ride mesti ada problem. Memang tak boleh kalau ride tak ada problem. Dah sampai ya Allah. Punya lah besar banglo ni. 5 biji je. Rehat-rehat dulu malam ni. Kita pergi iftar. Santai-santai. So kita dah ready nak keluar iftar Oh, tak ada geng WR1 ni. One. We ride and always together. Azwan, Safwan, R1. Nak tahu kan? Nama orang ni kena bawa arwah. Ada orang kita. Okay, ready. Ni nak go iftar ni. Iftar tu Tanjung Lumpur. Banyak video mamak ni dah. Video ke mama? Video mamak. Mak pergi dengan mama. Kau tak mari mak pergi. So ni bila kita dah RV ni pukul 6 ni kita nak gerak keluar lah menuju ke Tanjung Lumpur. Dekat je homestay ni ke Tanjung Lumpur dalam 5 minit je macam tu. Cuma itulah waktu petang macam ni jalan tu agak jam lah. So enjoy dah lah. So petang ni kita fokus rakam geng King KL lah. Tadi kita dah rakam King Kampung kan.
So kita dah sampai anak ikan bakar Kuantan. Hai, Lapar ke bang? Lapar Siapa apa? yang lapar ke? Apa lah kejap lagi. Ubak ke kau? Dia kalau ubak kuat dia beli lah.